Telmisartan membantu menurunkan tekanan darah anda. Ubat ini juga boleh digunakan untuk pesakit yang mempunyai protein dalam air kencing dan keadaan jantung lain. Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan. Beberapa kesan sampingan biasa mungkin termasuk pening dan kepala ringan. Ini mungkin berlaku kadang-kadang jika anda bangun dengan cepat dari posisi berbaring atau duduk. Bangun perlahan-lahan atau ubah postur anda perlahan-lahan untuk mencegah ini. Duduk atau berbaring jika anda merasa pening. Sangat jarang, ubat ini boleh menyebabkan masalah hati. Gejalanya termasuk air kencing berwarna coklat gelap, najis berwarna terang, loya, muntah atau hilang selera makan, atau kekuningan pada kulit atau mata. Hentikan ubat ini dan berjumpa dengan doktor dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala ini.